Terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya menyelaraskan satu bengkel yang dinamakan Taklimat Penyelarasan Pentadbiran dan Dokumen PDP. Tujuan bengkel ini dilaksanakan adalah untuk menyelaraskan segala dokumen yang kita laksanakan sepanjang proses PDP berlangsung. Tujuan saya adalah untuk berkongsi dan juga untuk kita sama-sama menyelaraskan segala pelaksanaan yang akan kita lakukan sepanjang proses PDP itu berlangsung. Ada beberapa topik yang akan kita bincangkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pentadbiran. Yang kedua tentang moderasi. Ketiga, penulisan refleksi di dalam IFIP. Yang keempat, pemilikan FPK dan lantikan. Yang kelima, sampel pentadbiran pelajar. Dan yang keenam adalah dokumen semakan dan pengesahan item. Semuanya ini adalah saya peroleh daripada segala jenis garis panduan sama ada yang dikeluarkan oleh BK, oleh BPN ataupun BIPD. Okey, yang pertama, mengapa kita perlu selaraskan ini? Yang pertama adalah untuk membantu pencarian merancang dan melaksanakan aktiviti PDP secara sistematik dan teratur. Memastikan semua aspek pengajaran termasuk objektif pembelajaran, bahan bantu mengajar dan kaedah penilaian dirancang dengan teliti sebelum, semasa dan selepas seksi pembelajaran. Itu adalah objektif yang pertama penyelarasan ini. Objektif yang kedua adalah untuk mengurus dan menyimpan semua dokumen serta rekod yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti PDP untuk memudahkan pemantauan, penilaian dan penambahbaikan. Objektif yang ketiga pula adalah untuk menjamin keterusan dan konsistensi dalam pelaksanaan PDP di mana semua aktiviti PDP dicatatkan dengan jelas untuk tujuan pemantauan oleh pihak pengurusan akademik dan pemerhatian panel badan akreditasi. Yang keempat, untuk membantu dalam proses jaminan kualiti dan penambahbaikan berterusan melalui penilaian berkala terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dicatatkan dalam FPP. Dan tujuan yang kelima, objektif yang kelima adalah untuk memudahkan pencerah untuk menyediakan dokumentasi dan laporan yang diperlukan untuk keperluan audit kualiti atau penilaian oleh pihak pengurusan atau panel badan akreditasi. So, yang pertama sekali kita akan merujuk kepada apakah definisi pentadbiran. Pernah suatu waktu dahulu ditanyakan mengapa kita perlu ada pentadbiran, mengapa perlu ada peperiksaan, mengapa perlu ada penilaian sedangkan kita melaksanakan OBE. Ya, saya akui kalau kita baca, kalau kita fahami tentang OBE sebenarnya dia tak ada periksa. Dia tak ada pentadbiran, dia tak ada penilaian. Dia hanyalah untuk kita hanya akan taksir terms yang betul di dalam OBE, Outcome Based Education, adalah pentadbiran, assessment. Tetapi kenapa kita perlu ada penilaian, kenapa kita perlu ada pentadbiran? Kita perlu adakan pentadbiran adalah kerana dalam pada kita melaksanakan OBE, kita juga memerlukan akreditasi daripada badan-badan akreditasi bagi membolehkan pelajar-pelajar kita mendapat sijil yang diiktiraf. Di dalam BOK bagi setiap program telah dinyatakan bagi mendapat akreditasi MQA dan MBOT mesti ada peperiksaan. Mesti ada markah, mesti ada slip peperiksaan. Itulah sebabnya kenapa walaupun kita melaksanakan OBE, kita tetap ada peperiksaan. Okey? Ini adalah maksud pentadbiran. Satu, kaedah pengumpulan data langsung dan tidak langsung serta bukti pembelajaran pelajar yang dijalankan secara sistematik, berterusan dan berulang dengan menggunakan sumber yang pelbagai dan berbeza. Seterusnya soalan saya adalah apakah tujuan pentadbiran? Kenapa pentadbiran itu dilakukan? Apa dia? Dapatkan evidence Untuk sampel pelajar. Ya, betul. Mendapatkan evidence tentang penerimaan pelajar. Baru satu. Tujuan pentadbiran ada 4 dan ada 4 pihak yang bertanggungjawab bagi menilai pentadbiran itu. Maklum balas itu, keputusan itu perlu diketahui oleh 4 pihak. Yang pertama, penanggungjawab pelajar. Tujuan utama pentadbiran adalah untuk menilai penerimaan dan pemahaman pelajar. Pihak yang kedua adalah pencerah. Untuk pencerah menilai semula tahap serta kaedah pengajaran yang diterapkan. Kadang-kadang kita mengajar mengikut buku apa yang kita ketahui sahaja. Tetapi adakah tahap penerimaan itu sama bagi setiap pelajar? Tidak. Kita kena sentiasa mengubah dan menambah baik proses pengajaran PDP itu. Ini adalah tujuan pentadbiran dilaksanakan. Yang pertama adalah merupakan satu proses bagi mendapatkan gambaran tentang pencapaian pelajar di dalam
pembelajaran. Yang kedua adalah untuk menilai segala aktiviti yang dijalankan semasa proses PDP berlangsung. Yang ketiga, digunakan untuk pensyarah atau pengajar menambah baik pelaksanaan serta penyampaian PDP. Dan yang keempat, digunakan oleh pihak pengurusan untuk menilai keberkesanan kurikulum, bahan serta ruang serta peralatan yang sedia ada. Adakah semua ini akan menyokong kepada pencapaian pelajar yang kita kehendak? Pengkelasan pentadbiran ini, kalau dulu kita hanya ada dua saja. Tak silap saya, keluar kurikulum yang sebelum ini, memang kita hanya akan ada dua jenis pentadbiran saja. Yang pertama adalah PA, yang pertama adalah PB dan yang kedua adalah PA. Yang pertama PB, pentadbiran berterusan, dan kedua adalah peperiksaan akhir. Kurikulum yang terbaru dah ada tiga. Pentadbiran berterusan, penilaian akhir dan juga peperiksaan akhir, tetapi bergantung kepada program. Ada program yang ada PA, penilaian akhir itu, ada program yang tak ada, bergantung kepada program dan bergantung kepada kursus. Tidak semua program dan kursus sama. So kena baca di dalam kurikulum masing-masing. Okey, yang pertama adalah PB yang berlangsung sepanjang proses PDP berlaku. PB, pentadbiran berterusan, akan dilaksanakan dalam tempoh 14 minggu kuliah, seperti yang telah ditetapkan sama ada di dalam kurikulum ataupun di dalam JSU, jadual spesifikasi ujian. Okey. Yang kedua adalah penilaian akhir ataupun pentadbiran akhir. Ada macam-macam nama yang ditetapkan bergantung pada program. Ada yang kata penilaian akhir, ada yang kata pentadbiran akhir. Ini juga adalah proses pentadbiran yang berlaku dalam tempoh 14 minggu kuliah. Boleh dilaksanakan di awal, di tengah ataupun di hujung sesi kuliah minggu ke-14. Tetapi dia berlangsung sepanjang 14 minggu kuliah. Dan apa yang membezakan PA ini dengan yang lain? Dia membawa 30% markah di dalam kurikulum. Boleh baca di dalam CAT, Course Assessment Table, di dalam setiap maklumat khusus setiap program. Dan yang last adalah peperiksaan akhir yang berlaku dalam tempoh minggu peperiksaan, bergantung kepada program. Kalau di KK Kuantan ini hanya ada pada SKU dan SOP sahaja. Dan kebanyakan kursus-kursus di dalam unit perkhidmatan bidang 5 memang akan ada peperiksaan akhir. Tak silap saya, kalau yang kejuruteraan semuanya tak ada peperiksaan akhir. Okey. Kemudian jenis pentadbiran yang tadi pengkelasan pentadbiran, yang ini adalah jenis pentadbiran. Pentadbiran ada dua jenis. Yang satu adalah formatif dan yang kedua adalah sumatif. Penilaian formatif adalah pentadbiran yang dilakukan semasa proses PDP berlangsung setiap minggu, bergantung kepada pelaksanaan pentadbiran pada kursus dan topik tersebut. Sementara penilaian sumatif adalah jenis pentadbiran yang telah ditetapkan bagi setiap kursus, sama ada dari segi bentuk dan juga bilangan pentadbiran tersebut. Semuanya ada pada CAT, Course Assessment Table. Kalau dalam kursus saya, dia dalam jadual 9. Kalau kursus lain saya tak pasti dalam jadual berapa pada kurikulum masing-masing, pada maklumat kursus masing-masing. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berterusan sepanjang kursus atau proses pembelajaran untuk memantau kemajuan pelajar. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk memberi maklumat balas segera kepada pelajar tentang topik tersebut pada hari itu. Penilaian formatif pula adalah penilaian formal yang dilakukan pada akhir pembelajaran, bertujuan untuk mengesan tahap dan memberikan kredit kepada pelajar. Kaedah pengukurannya boleh berbentuk ujian, objektif, esei dan lain-lain. Ini ada dua. Wajib atau tidak wajib dilakukan. Bila nak dilakukan, kita akan ceritakan nanti. Seterusnya adalah yang ini saya kata, pelaksanaan pentadbiran. Penilaian formatif. Kenyataan di dalam garis panduan peperiksaan menyatakan bahawa setiap topik yang diajar mesti diukur sama ada secara formatif atau sumatif. Okey? So, di sinilah dikenakan pelaksanaan pentadbiran. Pensyarat dikehendaki melaksanakan aktiviti penilaian formatif
bagi mengesan pengesahan pelajar di akhir sesi pengajian untuk tujuan penambahbaikan PDP. Bentuk aktiviti penilaian formatif ini perlu dicatat dalam ruangan refleksi. Maksudnya, penilaian bagi setiap minggu kuliah perlu dilaksanakan penilaian, sama ada formatif atau sumatif. Maksudnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ketika merancang dalam rancangan mengajar, penilaian formatif memang akan dicatatkan minggu berapa, topik mana semua. Bagi setiap minggu dilaksanakan pentadbiran formatif, tidak perlu melaksanakan pentadbiran formatif. Tapi kalau minggu itu tidak ada pentadbiran sumatif, mesti laksanakan penilaian formatif dan dicatatkan di dalam refleksi pada rancangan mengajar. Sementara penilaian sumatif pula, pentadbiran yang dirancang perlu selari dengan cost assessment table yang terdapat di dalam kurikulum dalam maklumat khusus. Bersyarat tidak boleh mengubah sesuai pentadbiran sumatif yang telah disanakan di dalam kurikulum. Prinsip pentadbiran dan penilaian. Okey, yang pertama kesahan, kepercayaan dan keadilan yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan baca adalah pada maklum balas pentadbiran. Pada maklum balas pentadbiran itu telah dinyatakan secara jelas, maklum balas aktiviti pentadbiran kepada pelajar perlu diberikan dalam tempoh yang wajar bagi tujuan penambahbaikan prestasi pelajar serta pembelajaran dan pengajaran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam mana-mana garis panduan sama ada moderasi, pentadbiran, penjadian dokumen PDP ataupun apa-apa dokumen lain, even di dalam amalan baik pentadbiran yang dikeluarkan oleh MQA pun tidak akan dapat satu kenyataan yang menyatakan bahawa rubrik atau skema markah pelajar perlu dikembalikan. Tidak akan ada tertulis. Boleh cari, tetapi dia menggunakan pakai kenyataan yang ini. Maklum balas aktiviti pentadbiran kepada pelajar perlu diberikan dalam tempoh yang wajar bagi tujuan penambahbaikan prestasi pelajar serta pembelajaran dan pengajaran. Kenapa KK Kuantan kena pulangkan? Kena kembalikan rubrik ataupun skrip jawapan kepada pelajar. Sebab interpretasi bagi setiap institusi terhadap kenyataan ini adalah berbeza. Bila kita nak memberikan maklum balas, maksudnya setiap kali selepas pentadbiran itu berlangsung, kita kena maklumkan kepada pelajar berapa markah yang dia dapat, apa kelemahan yang dilakukan dan apa cadangan penambahbaikan. Itu maksudnya kenyataan ini. Maklum balas aktiviti pentadbiran perlu diberitahu kepada pelajar. So, cara memberikan maklum balas itu ada dua cara. Yang pertama, kita kena pegang skrip jawapan pelajar dan rekod markah dan kita kena cerita satu persatu kepada pelajar. Engkau dapat 80, kelemahan kamu adalah pada ni, kamu kena baikkan. So, cerita. Kalau ada 40 orang kamu kena ceritakan. Itu definisi yang pertama bagi memberi maklum balas. Definisi yang kedua, ulangkan rubrik. Ulangkan kepada pelajar dan ceritakan. Dan KK Kuantan mengambil pendekatan bahawa kena pulangkan. Ini dia memang ada cerita dengan sejarah lama. Seperti yang maklum, KK Kuantan ni tidaklah besar mana. Tempat pensyarah pun boleh tengok, ada satu meja, ada satu kursi, ada satu je belakang tu rak file. Kalau kita simpan rubrik, tugasan, kuis, ujian pelajar tu selama 2 semester sebelum ni, memang penuh dengan benda-benda tu sahaja dekat belakang meja kita tu. Jadi itu tujuan kita minta dalam tempoh 2 minggu clear benda tu supaya tak ada buat semak kat tempat kita lah, sebab kita tidak ada ruang yang besar untuk simpan benda-benda tu. Itu memang kita bersetuju dalam mesyuarat kenapa dalam tempoh 14 hari mesti diserahkan, dipulangkan kertas-kertas pelajar itu. Tapi dengan syarat dah ada lah dalam rekod soft copy tu. Itu sebab kita buat keputusan itu. Seterusnya adalah penilaian pelajar, sama juga kenyataan itu, sama kenyataan yang sama. Ini
saya ambil daripada garis panduan penyediaan dokumen PDP bercarah 2025. Yang ini adalah kenyataan daripada garis panduan amalan baik penilaian pelajar MQA 2014. Kenyataan yang sama. Pencapaian setiap pentadbiran mesti dimaklumkan kepada pelajar dalam kadar masa sesuai. Okey. Ini adalah tugas dan tanggungjawab bagi setiap pihak yang berkaitan dengan pentadbiran. Yang pertama adalah timbalan dengan akademik memastikan pelancaran kelulusan. Tapi yang kedua adalah ketua program atau ketua unit menyelaras, memastikan bahawa pelaksanaan di dalam program atau unit masing-masing berjalan dengan sama. Seterusnya adalah tanggungjawab tugas dan tanggungjawab adalah yang pertama menjadikan dokumen perancangan aktiviti PDP dan yang kedua mengemaskini dokumen pelaksanaan aktiviti PDP. Ini adalah tugas dan tanggungjawab berkaitan pentadbiran.